kicau, tinggal file atas meja, belah. Kan, tu duduk depan podcast. Ini muka tak malu. Perasan dia hebat sangat. Habis pemilihan parti, cabut Kuala Lumpur, kemas barang kat pejabat, ambil cuti tahun, lepas tu ambil cuti tu letak jawatan. Tinggalkan fail kerja dah siap, bagi kami Hamzah buat. Bila orang tu buat berjaya, claim. Tu kepada kau. Bila orang buat berjaya je claim lah. Claim. Kerana dia menyediakan. Tai kucing dia menyediakan. Kerja tak siap. Oh, cetok kata apa tak siap, semua siap. Tak ada, tak siap. Memang tak siap kerja kau. Kalau tidak Amir Hamzah tak ambil lah file tu, pergi balik semula jumpa menteri-menteri di kementerian. Dapatkan input balik nak lekapkan RNK 13 tu. Barulah dibawa ke parlimen. Dia kerja dah siap ni, engkau dah siapkan, bawa kat parlimen, dah lulus tu, okey, barulah kau siap kerja. Dah lulus dah RNK 13 tu, baru kau beritahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri, kerja saya dah beres, RNK 13 yang saya buat tu dah settle, parlimen dah luluskan, kan, okey, sekarang dah siap, saya nak letak jawatan. Baru betul, barulah nak jantan, barulah orang telur, barulah orang ada adab. Ini tak ada. Nak sabotaj. Konon-kononnya dia paling cerdik dalam kabinet tu, dia lah paling cerdik sekali dalam kabinet Badani ni. Jadi bila dia tak jawatan, padan muka Anwar. Aku dah tengok Anwar buat apa. Kan? Bagi aku kalah, sekarang ni kerja Anwar. Tengok muka kau. Padan muka. Dia pun belah. Dia ingat dia tu belah tu, dia ingat habislah jam ekonomi merosot lah, mata wang kan berudum lah, pelaburan lagi lah. Menteri ekonomi yang paling hebat dalam dunia ni, letak jawatan ni, habislah negara kita lingkup. Dia ingat macam tu. Itulah harapan dia sebenarnya. Kalau tidak, orang tak letak jawatan di saat kita memerlukan. Saudara masih ingat tak lagi, waktu dia letak jawatan itu, kita baru lagi persidangan ASEAN. Berapa negara datang kat negara kita, memuji negara kita. Dah banyak MOU dia tantangani untuk urusan perdagangan. Banyak negara kat negara kita. Waktu itu adalah waktu yang paling hebat, paling giat bekerja ketika itu. Kita menerima kehadiran tetamu daripada luar. Kan? Di samping itu kita ambil kesempatan nak tarik pelabur-pelabur ni. Sebab kita tuan rumah pengurusi ASEAN. Ketika itu sepatutnya, kalau ada menteri pun, patutnya menteri dibekukan cuti. Sebab kita banyak ni berurusan dengan negara lain ni. Inilah peluang terbaik untuk kita tarik dia orang. Sepatutnya. Tapi tak, saudara. Dalam keadaan pengurusi ASEAN tu tak panas, tak sejuk lagi. Kerusi yang diduduki oleh pemimpin ASEAN tu, tak sejuk lagi. Panas lagi kesan duduk punggung dia. Baru sangat lagi dia boleh tinggalkan jawatan. Dia boleh tinggalkan pejabat ekonomi. Kalau tak sabotaj, kita nak panggil apa? Tak ada tanggungjawab langsung. Memang niat dia nak bagi susah buat PMX. Tapi PMX, alhamdulillah, Allah memudahkan segala urusan dia. Kan? Sikit pun dia tak ada rasa gundah gulana, gelabah bila dengar Anwar Ibrahim. Wartawan tanya dia kata, dia masih lagi kalau boleh. Dia tak nak kata Anwar, Razidi tu tak jawatan. Dia tak nak kata kalau boleh. Saya tak nampak lagi. Dia cuti, saya bagi cuti. Saya lulus cuti lah. Dia tak berhenti, dia cuti. Macam tu sekali tu, Anwar tu. Kan? Tak adalah dia nak kata, dia nak kata, tak apalah, kita datang-datang biarlah, kita ganti orang lain lah. Tak ada, dia tak kata macam tu. Kan? Dia masih lagi mengharapkan supaya kau terus buat kerja. Tapi bagi centong, bila Anwar kata macam tu, tengok Anwar. Merayu dia. Merayu dia nak sangat. Tak bagi Rafizi berhenti. Merayu. Bila orang budi bahasa dengan kita kata dia nak merayu. Ni masalah dia. Anwar ni bukan jadi macam tu. Kalau aku lah jadi Anwar tu, memang kena lah dia. Kan? Kalau hari ni dia minta, kalau dia kata hari ni dia tak berhenti, aku beritahu semalam lagi sepatutnya kau berhenti. Kalau aku lah. Kalau aku boleh menteri. Kalau aku boleh menteri, orang macam Centong tu, kalau dia beritahu, Datuk Seri Wan. Datuk Seri Wan Fazudin, saya ni nak minta meletakkan jawatan hari ni. Kalau aku lah orang Centong macam tu, aku boleh menteri, saya nak tak jawatan hari ni, Datuk Seri. Aku kata apa? Sebenarnya Centong, patut bukan hari ni, sepatutnya semalam lagi kau tak jawatan lah. Kalau ngaku lah. Orang macam tu kena macam tu sekarang. Tapi Anwar tak. Wartawan asak dia nak minta pengesahan Anwar kepada Rafizi. Letak tidak, dia kata apa? Dia cuti, saya yang tantangan cuti dia cuti. Kan? Dia tak nak cakap. Padahal takkan dia tahu. Kan?
Tapi nak jaga hati. Nak jaga hati Rafizi tu. Nak tunjuk pada Rafizi bahawa dia sebenarnya kami tak buang pun kau. Kau kalah dalam parti pun kami tak kisah. Kamu kerjalah sebagai menteri. Buatlah kerja. Itu yang Anwar nak tunjukkan. Adab, akhlak Anwar Ibrahim ni. Tapi kau balas dengan dia apa? Apa yang kau balas dengan dia? Kau ada cerita jasa kau dengan parti. Itu yang kita dapatkan kau. Hari-hari dia cerita pasal jasa kau dengan parti. Jasa Anwar kepada kau tak cerita. Jasa orang lain kepada kau tak cerita. Kau jasa dengan parti je. Itu pun dengan parti pun bukan kau berjuang ikhlas lah. Kau tak ada sikit pun ada roh perjuangan dalam politik ni. Kau sendiri sebut. Bukan aku lebih tenang. Kau sendiri kata. Aku tak minat lah politik ni saya dulu. Saya habis kerja Petronas. Gaji 30,000, 40,000. Saya tak minat. Tapi dia datang pujuk saya masuk politik apa semua. Kan? Saya tak langsung kau keluar dari mulut kau. Kau mengatakan kau tidak berminat politik.